Menyerahlah sekarang. Waspada, dia kuat. Kekuatan kalian tidak ada artinya. Kita akan lihat. Hahaha, aku memang tidak terkalah lagi. Raya mengumpulkan tenaga. Bebola cahaya uranium terbentuk. Serangan meluru dari udara. Mainan kanak-kanak. Namun, serangan sebenar datang dari 3 arah serentak. Biar aku tunjukkan senjata sulitku. Raya memusatkan tenaga uranium ke dalam satu sfera cahaya berputar. Bebola cahaya uranium. Cangkuk-cangkuk terbang meluru, namun musnah sekelip mata apabila menyentuh tenaga itu. Dalam 1 detik, semua serangan lenyap menjadi abu. Naga ganas meluru dari udara, menjatuhkan tumbukan berkuasa penuh. Marilah kau bertarung jika kau benar-benar lelaki. Dentuman kuat menggegarkan kawasan, menghancurkan segalanya di sekeliling. Namun, Raya mengelak sambil tertawa. Hahaha, kuat juga engkau ini, kerbau gila. Sayanglah kalau aku habiskan kau dengan bebola cahaya uranium. Raya menarik balik serangannya. Tenaga terus berputar di sekeliling tubuhnya. Aku akan jadikan kau alat pemanas badanku. Tenaga uranium meletus, mengelilingi Raya dengan kuasa menakutkan. Kau menghinakan aku. Kemurkaan naga ganas akhirnya tercetus. Naga ganas meluru dengan tumbukan penuh amarah. Raya mengelak dan mengangkat jarinya. Pancaran cahaya uranium. Cahaya menembusi sasaran. Telapak tangan naga ganas ditembusi sepenuhnya. Naga ganas melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun, Raya terus mengelak dengan kepantasan luar biasa. Kuasa pancaran uranium semakin dahsyat, meningkatkan tekanan pertempuran. Di sebuah bangunan rahsia, pertempuran itu sedang dipantau oleh bapanya Raya, iaitu Sang Guru. Naga ganas menahan geram sebelum melepaskan amarah sepenuhnya. Pisau-pisau tajam muncul dari belakang baju besi dan bawah kasutnya. Tubuhnya berubah menjadi senjata berputar. Dengan putaran pantas, dia meluncur ke arah Raya. Raya melancarkan serangan pantas dari arah belakang. Namun, naga ganas menggunakan kuasa putaran badannya untuk menepis dan mengheret Raya keluar. Cubaan Raya melepaskan pancaran cahaya uranium gagal. Sebaliknya, dia terkena tumbukan padu yang menghumbannya ke arah kereta berhampiran. Raya berpatah balik dengan kemarahan memuncak. Aku mesti bunuh kau. Serangan bertubi-tubi dilepaskan. Naga ganas terpaksa berundur. Kau hendak lari. Raya menghujankan pancaran cahaya uranium tanpa henti. Lantai besi ditembusi. Naga ganas muncul di belakang Raya. Serangan mengejut. Raya berpusing pantas. Pancaran cahaya uranium dilepaskan. Naga ganas terpelanting ke dalam kereta api. Padan muka kau, kerbau gila. Nasib baik aku berbaju besi. Raya melangkah ke hadapan. Kasihan, kau tentu sakit. Tunggu, ajal kau hampir. Raya terus menekan, melancarkan pancaran cahaya uranium bertubi-tubi sambil mengejar lawannya. Naga ganas bergoling pantas untuk mengelak, namun tubuhnya semakin lemah dan cedera. Dalam keadaan terdesak, dia sedar hanya satu pilihan yang tinggal. Mengumpulkan sisa kekuatan, naga ganas meluru ke hadapan untuk serangan balas terakhir. Naga ganas mengangkat kereta mewah itu dan melambungkannya ke arah Raya. Wow, sampai begitu kuat sekali kerbau ini. Raya terperanjat. Dia tidak sempat mengelak. Raya cuba menahan kereta api mewah itu dengan pancaran cahaya uranium. Namun, naga ganas melompat turun, menghentam ke arah Raya. Hahaha, aku hendak kau menjadi macam sandwich sekarang. Tiba-tiba, wajah naga ganas berubah. Cahaya menyilaukan muncul dari bawahnya. Pancaran cahaya uranium menembusi kereta dari bawah. Sungguh dahsyat tenaga itu.
Naga ganas menjerit. Kakinya terbakar. Letupan berlaku. Tubuhnya terpelanting ke udara. Raya memusatkan tenaga uranium hingga terbentuk bebola cahaya gergasi. Kau sudah kira hebat 5 minit dengan aku. Bebola itu dilambung. Aku hendak habiskan kau. Berani mati tak mati, aku tidak boleh takut. Dalam sekelip mata, bebola cahaya uranium menghentam tubuh naga ganas. Tenaga itu membakar perisai dan tubuhnya tanpa belas kasihan. Naga ganas hancur dan bertukar menjadi abu. Letupan besar berlaku. Lidah api menjulang tinggi, berkembang seperti cendawan api gergasi. Pertarungan akhirnya tamat. Pertarungan Raya dan naga ganas menggemparkan seluruh arena. Keputusan diumumkan. Lautan darah, naga merah dan Raya. Namun, landasan utara masih belum berakhir. Seseorang berlari tergesa-gesa, penuh ketakutan. Sebelum sempat melarikan diri, sebatang tukul besi memutuskan segalanya. Muka hantu menjatuhkan lawannya tanpa belas kasihan. Seronoknya. Muka hantu tersentak. Dia berpaling. Seorang lelaki berjubah muncul dari bayang-bayang. Muka hantu hilang kawalan. Dia menyerbu dengan tukul besi. Hayunan penuh tidak mengenai sasaran. Jubah terbelah. Tubuh itu menghilang. Satu suara kedengaran. Wow, hebatnya kekuatan engkau ini. Tetapi kau tidak akan dapat mengapakan aku. Sosok bertulang meluru ke hadapan. Muka hantu tersentak. Serangan balas berlaku. Tukul dihayun dengan kekuatan penuh. Hentaman tepat. Namun, tukul itu terkunci. Tulang-tulang menyepit senjata. Tukul diputar dengan kekuatan penuh. Jengkaman terlepas. Senjata jatuh. Namun, bayang putih meluru. Serangan balas pantas. Kaki dikunci. Aku akan tanggalkan kepala engkau sekarang. Jengkaman leher. Tiada ruang. Tubuh diangkat. Hempasan ke bawah. Krak. Tulang retak. Terlalu seronok. Tiba-tiba, jengkaman kaki menjerut leher. Nafas tersekat. Mata terbeliak. Warna wajah berubah. Nyawa tergantung. Serangan dari belakang. Penyerapan bermula. Pati disedut. Kuasa meningkat. Pelawak tulang ketawa puas. Kemenangan disahkan. Pelawak tulang berundur. Ketawa kecil bergema. Jam berdetik. Keputusan diumumkan. Separuh akhir menanti. 4 peserta, 1 dewan. 4 peserta, 1 arena. Pertemuan takdir. Perhatian tertumpu. Separuh akhir menanti. Undian bermula. 1 sentuhan, 1 keputusan. Tenaga membelah ruang. 4 peserta ditarik ke medan baharu. Separuh akhir akhirnya bermula. Sila ikuti cerita ini dalam keluaran jilid 10 kembali tidak lama lagi. Bersambung.